Kami dalam proses berpisah. Harap tiada lagi kenyataan daripada MANA dua pihak. Marissa Dania. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Anak kepada pelakon Abi Abadi dan Norman Hakim, Marissa Dania Hakim, akhirnya bersuara apabila pelbagai spekulasi bertebaran sejak beberapa hari ini susulan kemunculannya di Mahkamah Syariah bersama suami, Ahmad Aslam tempoh hari. Dalam hantaran di Instastory, Marissa meminta orang ramai berhenti membuat kesimpulan ataupun andaian sendiri, memandangkan dia langsung tidak mengeluarkan sebarang kenyataan melibatkan status rumah tangganya. Perbicaraan kes kemarin telah ditangguhkan untuk sambung bicara kerana saya belum memberikan keterangan. Kami kini dalam proses berpisah dan keputusan akhir bagi pengesahan lafaz cerai dan rujuk adalah cerai. Jelasnya, saya harap tiada lagi kenyataan daripada mana-mana pihak. Beri sedikit ruang dan tolong jangan membuat sebarang kesimpulan ataupun andaian sendiri, tulisnya lagi.